Kadang-kadang dalam saham ni, bila kita tahu sesuatu tu menguntungkan, kita sanggup masuk besar, betul tak? Aku apply IPO in Spain ni sampai 250k lebih sebab aku nampak peluang dia. Tapi yang kelakarnya, satu unit pun tak dapat. Ramai ingat nak beli IPO ni macam beli barang dekat TikTok Shop. Masuk je duit, boleh beli tu. Dia tak macam tu kawan-kawan. Dia benda yang untung ni, ramai yang berebut tau. Benda yang bagus, memang ramai yang berebut. Okey, jom kita kira ni, aku tunjuklah harga IPO dia 0.25 sen ya. Okey, hari pertama pembukaan dia buka dengan harga 0.265 sen. Jadi cuba kita kira 0.265 ni tolak dengan harga yang kita beli 0.25 bersamaan dengan 0.015. Jadi 1.5 sen je sesaham kalau untung. Tapi memang nilai dia nampak kecil kan. Tapi kau bayangkan kalau macam aku dapat beli 1 juta unit, kita kali dengan 1 juta, 0.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lah dapat full, maknanya untung kasar lebih kurang 15,000 lah. Dalam sehari kita boleh dapat dalam 15,000. Jadi memang tu sedap tu kalau main banyak kan. Tapi yang kelakarnya memang aku tak dapat langsung lah. Sebab tu orang kaya ramai suka IPO yang panas ni. Sebab dalam masa sehari diorang boleh buat gaji diorang macam orang gaji punya setahun tau. Tapi sehari je dia buat. Tapi boleh tak aku tahu, ada tak dalam follower aku ni yang dapat saham tu? Korang hold ke? Korang simpan ke? Korang terus jual ke macam mana? Boleh tak share dekat komen di bawah. Follow lah Bro Jack Invest. Kita belajar saham secara simple, bukan ikut hype semata-mata.